tahulah. Tak tahu. Kita kan nak puasa sama-sama dengan mak. Tak sabarnya nak jumpa mak. Dah lama tak balik kampung kan? Kita dah nak sampai dah ni. Yelah, sebab tu tak sabar. Kak macam tak excited je. Tak tahulah. Tak tahu. Kita kan nak puasa sama-sama dengan mak. Mak! Rindu! Alamak! Apa khabar ya Baik. Allah? Sihat ke? Sihat, pasal? Macam mana belajar? Okey. Ya Allah, tak cakap pun nak balik. Baik. Ya Allah, nak balik. Ya Allah sayang. Ya Allah, ya Tuhanku. Berapa jam perjalanan tadi sayang? 6 jam. Ya Allah, rindunya mak. Jom. Nanti mak masak sedap-sedap. Aina cakap dekat mak nak makan apa, mak masak sedap-sedap, kita makan sama-sama, okey? Okey. Nak makan apa? Aina nak ayam panggang. Okey.